Pasal tanah haram ni, benda yang tak boleh dibuat main-main. Ini bukan cerita pasal rumah ibadat haram saja. Okay? Kuil ke, masjid ke, bahkan termasuk sekali dengan ladang durian yang ada dekat Raub tu. Benda ni bahaya sebab boleh meruntuhkan ekonomi negara. Aku nak cerita kat kau pasal negara Zimbabwe. Macam mana berkaitan dengan rampasan tanah haram ni menyebabkan ekonomi negara diorang runtuh. Kau tahu tak, negara Zimbabwe hari ni kalau kita nak pergi beli barang, nak beli 3 biji telur je, kena bawa duit tu 1 kereta sorong. Duit kena bertimbun-timbun. Gila kan? Lepas tu nak beli roti, harga roti 1 trilion lebih. Kita roti baru berapa ringgit, betul? Okey, kenapa jadi macam tu? Sebab ekonomi negara ni runtuh lah. Sedangkan zaman dulu, sekitar tahun 80-an, lepas dia merdeka, ekonomi Zimbabwe okey. Bahkan dia punya mata wang satu ketika dahulu lebih kukuh daripada mata wang Amerika Syarikat. Tapi kenapa jadi macam ni? Disebabkan oleh rampasan tanah haram, tak ikut undang-undang. Apa kisah dia? Sebelum Zimbabwe merdeka, diorang ni dijajah oleh British. Jadi puak-puak British ni yang datang rampas tanah asal orang asal ni. Bila dia rampas, dia buat pertanian. Dia ambil tanah-tanah yang subur. Diorang tanam jagung, tanam gandum. Memang besar. Sekitar 5,000 orang petani orang Eropah kulit putih ni, dia tanam lebih kurang dalam 15 juta ekar tanah Zimbabwe. Semua subur. Habis tanah yang tak subur tu, semua dapat kepada rakyat. Kau bayangkan yang 5,000 dapat 15 juta ekar. Rakyat Zimbabwe masa tu 780,000 dapat 14 juta ekar. Nampak tak kena kan? Okey, dan lepas tu Zimbabwe merdeka tahun 1980, orang putih tadi yang pemilik tanah ni, petani-petani ni, diorang minta untuk jadi rakyat Zimbabwe dan dia diterima untuk jadi rakyat. Dan masa tu Zimbabwe ditadbir oleh presiden dan juga Perdana Menteri, nama dia Robert Mugabe. Okey, Robert Mugabe takbir cantik. Sampailah tahun 2000, ekonomi Zimbabwe tu nampak macam dia dah down sikit. Jadi Mugabe ni dia nak dapatkan undi, pilihan raya dia nak menang juga. Dia buat satu keputusan supaya dia ni diundi oleh rakyat dia. Keputusan dia apa dia? Keputusan dia adalah kita kena tuntut hak pribumi. Kita kena tuntut tanah nenek moyang kita. Jadi korang rasa dia nak tuntut tanah siapa? Tanah British tadi yang penjajah tadi kan, yang dah jadi rakyat, betul? Okey, apa dia buat? Dia benarkan veteran perang dan juga belia-belia parti yang sokong dia ni pergi rampas tanah macam tu je. Bukan setakat rampas, bakar rumah, bakar jentera. Lepas tu kalau toke-toke ni kan, ada juga yang kena bunuh. Jadi apa berlaku kesan dia? Kesan dia, lepas diorang dah berjaya rampas tanah tersebut, dan masyarakat Zimbabwe ni happy, gembira. Kita dah dapat tanah hak milik nenek moyang kita. Dan diorang cuba nak tanam jagung dan gandum. Tapi diorang tak ada duit. So apa diorang boleh buat? Pergi pinjam bank. Tak pergi pinjam bank, bank perlukan geran tanah. Tapi geran tanah tu nama siapa? Nama British tadi. So bank nak bagi tak pinjam duit? Memang tak bagi lah kan. Bila tak bagi pinjam duit, diorang nak tanam macam mana? Diorang tak ada. Jadi bila bank tak bagi pinjam duit, diorang pun tak boleh tanam, bank pun tak ada bergerak. Jadi ekonomi waktu tu dah down. Benda ni menyebabkan ekonomi Zimbabwe tu jatuh dan teruk gila, nak mati jatuh. Sampai ke hari ni macam aku cerita dekat korang tadi, nak beli telur pun kena bawa kereta sorong nak isi duit. Dah kalau negara Zimbabwe tu main pergi rampas tanah macam tu saja, yalah, walaupun dia nak menggunakan sentimen hak pribumi, ini tanah hak milik nenek moyang kami, boleh, tak ada masalah. Tapi bila dia buat macam tu, rampas tanpa ikut undang-undang, negara tu huru-hara. Tadi bank tak bagi pinjam. Yang kedua, bila negara huru-hara, pelabur nak masuk ke? Pelabur pun tak nak masuk. That's why ekonomi diorang collapse kau-kau sampai ke hari ni. Tindakan pemerintah kalau nak mengenangani sesuatu masalah, kena berdasarkan undang-undang. Dia tak boleh main buat macam tu ikut suka hati. Oh, lupa nak cerita. Waktu dia pergi nak rampas rakyat-rakyat ni, Zimbabwe kan, dia nak pergi rampas tanah orang tu kan, polis tak marah ke? Polis biarkan je lah. Sebab pemimpin dia kata apa dia? Pemimpin dia kata tak apa. Okey, lepas tu mahkamah marah. Tapi, apa yang Mugabe buat? Dia hentikan hakim-hakim yang marah benda ni, isu ni. Jadi digantikan hakim kroni dia. So, rosak terus sistem tak ikut undang-undang. That's why bahaya bila tak ikut undang-undang dalam negara.